Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan uji satu kasut super trainer di mana adakah kasut ini sesuai untuk anda, untuk full marathon anda yang pertama. Dan kasut ini bukanlah kasut yang paling baru di pasaran, tetapi ia adalah kasut yang paling berbaloi sebab harganya telah runtuh. Jadi persoalannya, adakah kasut ini sesuai untuk full marathon anda yang pertama? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Kita akan test di Pulau Pinang pada 19 Julai 2026. Ini dia S6 Super Blast 2 dan harganya telah runtuh pada baru-baru ini, iaitu hanya RM679 saja. Adakah kasut ini akan memungkinkan anda untuk menghabiskan full marathon pada tahun 2026 ini dan seterusnya? Pada pagi ini kita akan berlari sejauh 5 km. Sekarang kita berada di Georgetown, Pulau Pinang, dan kebetulan pula di depan tu jalan ni, lorong ikan ni akan ditutup disebabkan oleh Mark Wahlberg akan membuatkan penggambaran di sini. Tengok sama ada rezeki kita dapat jumpa Mark Wahlberg pada pagi ni. Dan saya sudah lama tidak datang di Pulau Pinang ni. Kita akan berlari di sekitar Pulau Pinang yang sungguh unik dengan penuh bangunan-bangunan yang heritage. Okey, jadi kita berbalik kepada kasut kita pada pagi ini, iaitu S6 Super Blast 2. Itu dia suasana di lorong ikan di mana jalan ditutup. So hari ini akan merupakan penggambaran Mark Wahlberg. Saya tak tahu filem apa, dan hari ini dikatakan hari terakhir Mark Wahlberg akan membuatkan penggambaran di sini. Okey, tentang S6 Super Blast 2 ni, S6 Super Blast 2 ni, entah kenapa kasut ini bagi saya adalah antara kasut yang paling laris sekali. Kasut yang paling laris sekali, sebab memang susah pun jumpa kasut ni ada stok, terutamanya pada tahun 2024 apabila dilancarkan. Dan kasut ni harganya bermula RM849. Tapi disebabkan oleh diskaun baru-baru ni, S6 memang ada diskaun. Saya jumpa kasut ni di website S6, dan tapi malangnya di website S6 banyak saiz dah sold out. Jadi saya cuba cari di laman web yang lain, seperti di laman web Run and Lab. Alhamdulillah saya dapat jumpalah kasut ni. Sebab nak buatkan perbandingan di antara Super Blast 3 yang saya pernah uji sebelum ni, saya nak bandingkan dengan Super Blast 2, bagaimanakah rasanya dan manakah yang lebih sesuai untuk full marathon. Dan saya rasakan penting untuk saya cari Super Blast 2 ni. Dan Super Blast 1 yang pertama langsung saya tak pernah jumpa. Dan memang susah untuk cari Super Blast yang versi pertama lah, kan. Jadi apa yang jadi saya order di Running Lab, memang cepat je sampai, dalam 3 atau 4 hari saja terus sampai. Dan kasut ni selalunya saya akan pakai saiz 8 UK. Tapi kasut-kasut S6 ni, itulah saya akan masuk terus kepada kriteria yang pertama, ujian yang pertama, ialah dari segi comfort. Di mana dari segi saiz, kasut ni ialah selalunya saya pakai 8 UK, tapi dari cm ni ialah 27 cm. Selalunya macam kasut-kasut macam Adidas. Kalau anda, kalau saya pakai 8 UK, ia adalah 26.5 cm. Tapi tak banyak beza dalam setengah cm. Setengah cm tu baru macam 2.5, 2.5 milimeter kan. Tapi saya rasa agak besar sedikit. Dan saya rasa ianya ada lebih ruang, ekstra ruang. Jadi berhati-hati bila ada kasut yang ekstra ruang ni,
ruang yang lebih. Jadi kita kena berhati-hati sebab supaya ia tidak terlampau banyak pergerakan di dalam kasut yang menyebabkan jari jemari anda di bahagian toes di bahagian depan terkena pada upper, di depan kasut, dan itulah menyebabkan ada yang komplain sebab kena yang dipanggil black toes. Ia akan menyebabkan kuku jari anda berwarna hitam. Jadi kita kena berhati-hati bila ada ruang yang lebih dan kita kena ikat secara runner's knot. Memang penting untuk kita ikat secara runner's knot. Itu tips saya kalau kasut yang besar sedikit ataupun banyak ruang di depan. Kasut ni bila pakai saja memang anda rasa sangat selesa sebab dia banyak cushion di collar, dan anda rasa kasut ni memang huge lah. Kasut ni besar sebab dia punya midsole pun memang tebal, iaitu tak silap saya 48, di depan 38, nya sekitar 8. Nanti saya check balik apa spesifikasinya. Tapi bila drop 8 ni bermaksud walaupun dia tiada carbon plate, tapi ia menyebabkan kasut ini macam rocker. Dari segi propulsionnya bagus untuk mendorong anda, menggalakkan anda untuk berlari lebih laju. Jadi kasut ni sebenarnya walaupun ia selesa, ia very comfortable, tetapi disebabkan oleh bentuknya, reka bentuknya iaitu rockernya lebih agresif, iaitu 8mm drop. Jadi kasut ni boleh juga menggalakkan anda untuk berlari lebih laju. Jadi anda boleh gunakan kasut ni bukan saja untuk jogging, untuk training, tapi juga untuk berlumba lah. Tapi bukan untuk podium lah. Dia tak ada carbon plate kan. Tapi saya rasa untuk mereka nak capai pace 6, pace 7 tak ada masalah lah untuk full marathon. Dan kalau nak speed work pun hingga pace 5, saya rasa tak ada masalah. Itu pertama kali lah, my first impression tentang size dan reka bentuk kasut ni. Jadi saya rasa kasut ni dari segi kita akan sebentar lagi kita akan test dari segi keselesaan. Jadi keselesaan dalam suatu kasut tu adalah amat penting sekali. Keselesaan kita akan test daripada beberapa aspek. Contohnya iaitu yang pertama, breathability, iaitu di mana adakah kasut ni terasa panas, sebab maklumlah cuaca di Malaysia ni memang panas dan lembap. Dan bayangkan kalau kita berlari maraton 5 jam, 6 jam, 7 jam berpeluh kaki kan, dan kalau terlampau panas kita rasa tak selesa. So itu satu. Tentang comfort kita akan test dari segi breathability. Dan kita akan tengok juga dari segi kestabilan, stability. Adakah kasut ni bila kita jalan ataupun berlari di permukaan yang tidak rata, adakah dia stabil? Sebab ini untuk mengelakkan daripada kecederaan. Dan dari segi comfort juga kita tengok daripada cushion ada tak bahagian-bahagian yang ada rubbing ataupun shuffling. Ini sangat penting sebab kalau ada rubbing, shuffling, kalau anda berlari dalam jangka masa yang lama, jarak yang jauh, ia akan membuatkan ia tidak selesa, dan itulah yang akan menjejaskan mood anda untuk berlari long distance ataupun untuk menghabiskan marathon anda. Jadi tanpa membuang masa kita akan test dari segi comfort sekarang juga. Alright, kita akan berlari 5 km. Itu dia kelihatan bangunan Komta, iaitu antara bangunan yang paling ikonik sekali, antara bangunan yang pertama, kompleks yang pertama di Penang ni.
semenjak kecil lagi Hometown ni telah dibina. Setakat 2.5 km saya telah berlari pada pace sekitar 8-9 jogging saja, dan sekali-sekala berhenti. Ini adalah penting juga sebab kadang-kadang sesuatu kasut tu bila kita nak berjalan saja kita rasa kaki menjadi semakin letih. Tapi disebabkan midsole-nya dan reka bentuknya walaupun 8mm, saya tidak merasakan kasut ni terlampau mendesak dan menyebabkan saya rasa macam kaki saya letih dan sebagainya ataupun tidak selesa. Jadi saya rasa kasut ni semasa maraton nanti ia memberikan anda satu versatility, iaitu anda boleh berjalan dengan kasut ni dengan keadaan yang selesa, anda boleh berlari dengan laju. Sekali-sekala saya juga ada tingkatkan kelajuan, dan yang paling best kasut ni memang dia sangat selesa. Jadi ia tidak memaksa dan menyebabkan saya rasa ia adalah kasut yang selamat untuk membantu saya untuk menghabiskan daripada starting line kepada finish line. Jadi ini adalah berita baik. Jadi setengah-setengah kasut carbon plate ataupun even daily trainer yang terlampau memaksa, ia adalah berisiko sebenarnya untuk sama ada anda boleh menghabiskan maraton anda. Tapi kasut ni tidak. Dan kasut ni, sekarang kita masuk bab prestasi, performance. Dari segi performance kasut ni, terutamanya bounce rate. Kita bercakap tentang bounce rate. Bounce rate ni adalah penting sekali sebab ada bounce rate yang terlampau rendah menyebabkan anda rasa tenaga yang disalurkan tidak dipantulkan secukupnya, jadi anda cepat letih. Dan anda pula bounce rate terlampau tinggi. Bila bounce rate terlampau tinggi, masalahnya pula ialah anda akan terlupa untuk jaga pacing anda. Anda akan berlari laju dan laju, kan? Walaupun anda anggap bounce rate yang tinggi tu semestinya bagus, tapi tak semestinya bagus. Dan setengah-setengah kasut, bounce rate-nya, untuk mendapatkan bounce rate yang tinggi, anda kena hentakkan kaki anda kena bagi impact, iaitu dengan berlari laju baru anda akan dapat bounce rate yang sepenuhnya. Tetapi tidak, di mana walaupun anda berlari macam biasa, anda hentakkan kaki anda ke tanah seperti biasa, tetapi anda sudah rasa pantulannya, bounce rate-nya. Jadi saya boleh katakan bahawa kasut ni, apa-apa tenaga yang anda salurkan, ia akan pantulkan hampir sepenuhnya. Saya mungkin exaggerate, tapi itulah yang saya rasakan. Jadi sebenarnya bounce rate-nya hampir 90% bagi saya lah, kan? Itu yang saya rasa. Jadi sebab apa? Walaupun saya berlari hanya santai-santai je, pace 8, pace 9, tapi saya sudah rasa pantulannya. Sebab kasut yang agresif untuk tempo dan sebagainya, anda terpaksa berlari laju, anda kena hentakkan kaki anda ke tanah, baru anda dapat bounce rate yang tinggi. Tapi ini, walaupun anda pada pace yang jogging saja, tapi anda sudah rasa ada bounce rate yang baik. Jadi saya rasa bounce rate-nya cukup rasa dan bounce rate-nya sangat responsif. Midsole-nya sangat responsif. Jadi ini adalah saya rasa satu yang setakat ni mana-mana super trainer yang saya pakai, baik Super Blast 3, sebelum ni pun saya pakai Asics Nimbus dan berbagai lagi lah, Nova Blast lagi lah, Nova Blast Pro, terutamanya lagi hampas. Itu anda kena berlari laju, anda kena kaki kuat, baru anda dapatkan bounce rate yang bagus. Tapi ini tak. Anda berjogging pun anda rasa pantulan
pantulan daripada midsole-nya, pantulan tenaganya membuatkan anda selesa saja. Anda dapat maintain saja pace anda. Jadi itu saya rasa adalah satu kasut yang luar biasa, dan sebagai super trainer, bagi saya ia adalah kasut yang hampir sempurna sebagai super trainer. Okey, sebab walaupun tenaga yang anda salurkan, walaupun anda salurkan pada pace yang sederhana, tetapi anda sudah rasa ia memberikan pantulan yang sangat baik. Dari segi prestasi, kita juga lihat dari segi betapa ringannya sesuatu kasut tersebut. Jadi bagi saya kasut ni memang walaupun nampak besar, giant, monster, tapi sebenarnya ia sangat ringan, bawah daripada 250 gram. Kalau dia di bawah 250 gram, ia adalah kasut yang agak ringan, terutamanya untuk super trainer. Jadi kasut ni kalau dibandingkan dengan Super Blast 3, jadi saya rasa untuk kasut ni dengan Super Blast 3, disebabkan Super Blast 3 harganya masih mahal, jadi saya rasa kasut ni sangat-sangat berbaloi. Sebab kita bukan mengejar teknologi sama ada midsole kasut ni adalah menggunakan material yang terkini dan sebagainya, ataupun kita nak kejar hype. Tapi yang penting ialah kalau kita mencari kasut yang sesuai, yang betul-betul sesuai dengan kita, untuk kita tingkatkan prestasi, berlari dengan selamat dan mencapai sasaran kita, mungkin juga sasaran PB, itu adalah lebih berbaloi berbanding dengan kasut yang terkini, teknologi yang terkini, versi midsole yang terkini. Itu semua tak adalah penting. Sebab itulah dalam review saya banyak menceritakan bagaimana rasanya berlari dengan kasut-kasut ni, dan dia sesuai untuk pelari yang macam mana, runners yang macam mana. Jadi kasut ni walaupun anda seorang yang memang berlari padu dan anda boleh mencapai podium dan pernah mencapai podium, jadi kasut ni masih kasut yang terbaik sebagai super trainer ataupun daily trainer. Sebab kasut ni memang selamat, sebab sebagai pelari yang profesional, anda perlukan kasut yang selamat sebab anda berlatih banyak. Dan bayangkan kalau kasut ni sesuai untuk mereka yang dah pro, mereka yang dah mantap, mereka yang dah padu, tapi kasut ni masih sesuai untuk mereka sebagai daily ataupun super trainer. Jadi bayangkan apakah kasut ni dapat membantu anda sebagai hobby runners yang pelari-pelari yang lain. Jadi kasut ni bagi saya sangat-sangat versatile dan prestasinya sangat-sangat baik. Okey, sekarang dari segi prestasi juga kita lihat dari segi grip. Sebab bila kita berlari dalam permukaan yang berbeza, permukaan yang berpasir, jalan raya dan sebagainya, grip adalah penting yang dapat menjejaskan prestasi. Jadi kalau hari hujan anda berasa seperti lincin, jadi ia menjejaskan prestasi kasut anda. Jadi grip kasut ni bagi saya sangat-sangat baik. Okey. Dan bila jalan bertar ni dan jalan yang bersimen ni, saya rasa tak ada masalah. Memang saya rasa tapaknya mencengkam. Jadi kasut ni memang dari segi gripnya terbaik. Alright. Jadi keseluruhan dari segi prestasi, saya memberi kasut ni ialah 4.5 bintang. Okey. Sebab bukan kerana kasut ni dapat membuatkan anda berlari terlampau laju untuk podium, itu saya tak jamin. Tapi kasut ni bagi saya prestasinya sesuai untuk runners yang pelbagai pacing. Daripada 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua boleh. Jadi itu saya rasa saya bagi
antara markah rating yang terbaik setakat ni untuk Super Trainer, 4.5 bintang. Dari segi comfort juga, dan saya telah berlari lebih daripada 1 jam ni, saya rasa memang ia tidak panas, okey. Malah ia lebih baik daripada Super Blast 3 dari segi ventilationnya, breathability-nya. Jadi kasut ni sangat selesa, tak ada shuffling langsung dalam kasut. Dan di bahagian arch pun tak adalah terlampau melengkung, dan saya tak rasa ia adalah terkena sedikit, tetapi ia tidak serius seperti kasut yang baru-baru ni saya cuba, iaitu X-Step 2000 km 5.0 Pro. Dia ada rubbing ataupun shuffling di bahagian arch, tapi kasut ni memang tak ada rasa rubbing yang serius. Jadi saya rasa memang selesa. Dari segi keselesaan pun saya bagi 4.5 bintang. Okey, jadi tunggu tentang adakah kasut ni dari segi harganya berbaloi ataupun tidak, dan segi desainnya macam mana. Baik, akhir sekali dari segi harga dan desain. Dan seperti yang saya katakan, iaitu kasut ni harganya pada asal 849. Stok kasut ni sangat susah cari, dan saya rasa Running Lab sekarang pun mungkin banyak saiz dah habis ataupun memang dah sold out. Dan masa saya beli hanya beberapa saja stok yang tinggal, dan alhamdulillah akhirnya saya dapat Super Blast 2 ni, dan sekarang saya beli pada harga 679 saja. Dan bayangkan 679. Sekarang ni Adidas Evo SL pun sangat sombong, harganya masih sekitar 660, dan mereka telah keluarkan versi-versi yang model lama tapi dengan versi yang macam ada zip, colorway yang baru, dan mereka markup harga sampai 729 pun ada yang berzip tu, dan masih sombong pada harga 660. Dan sekali-sekala saja bila yang colorway yang OG ataupun berwarna putih tu, itu sekali-sekala anda boleh jumpa pada harga 490. Dan kalau di JD anda dapat lihat ia dijual pada harga sekitar 560. Itu pun model-model tertentu. Dan kalau 679 untuk kasut ni Super Trainer, jadi saya rasa ia adalah dengan prestasi 4.5 bintang, keselesaan 4.5 bintang. Sebab kasut Evo SL pun ada isu sebenarnya dari segi stability, dan ia mungkin tak sesuai untuk semua orang. Tapi kasut ni saya rasa ia lebih sesuai untuk kebanyakan orang. Mereka yang sedikit kaki lebar, mereka yang tak adalah dah lama berlari, baru nak berjinak-jinak dengan hobi larian ni. Jadi kasut ni memang sesuai untuk lebih ramai runners, dan pada harga 679 berbanding dengan Evo SL 660, saya rasa kasut ni amat berbaloi. Jadi ini adalah kasut yang walaupun 2026 kasut ni dikeluarkan 2024, ini adalah kasut yang masih relevan, masih sesuai untuk berbagai jenis runners. Jadi ini adalah kasut yang bagi saya yang masih terbaik. Jadi kalau anda mempunyai pilihan hanya satu saja kasut untuk beli pada tahun 2026 ni, untuk persediaan anda KL Marathon ke apa-apa marathon, jadi kasut ni adalah mesti anda pertimbangkan. Okey, jadi itu adalah review daripada saya. Jadi untuk desainnya pun saya mendapat colorway yang cantik berwarna hijau ni. Mungkin Ekiden, saya tak tahu versi apa, tapi daripada berbanding dengan kadang-kadang kasut yang tak laku ni berwarna putih kan. Jadi kasut ni colornya memang striking, warna hijau yang memang trademark untuk Essex. Jadi saya rasa harganya dengan desainnya saya memberi 5 bintang. Ini adalah kali pertama dalam review kasut saya memberi 5 bintang untuk kategori kasut paling berbaloi. Jadi kalau kasut ni turun lagi harga,
ataupun memang takkan turun lagi disebabkan saya rasa stoknya bila ada sale saja stoknya akan stoknya akan habis. Walaupun 679 banyak dah saiz habis, stok habis. Jadi saya rasa ini adalah kasut paling berbaloi 2026 untuk super trainer, untuk training long distance dan untuk marathon anda yang pertama. Okey, jadi apa pendapat anda? Mungkin anda di sana telah memiliki kasut Super Blast 2 ni, dan apakah pendapat anda? Adakah review saya ini memang anda setujui ataupun anda mempunyai pendapat yang berlainan? Sila komen. Dan itu saja perkongsian saya pada kali ini di Pulau Pinang. Dan bagi mereka yang menyertai skor marathon, all the best. Saya tak menyertai skor marathon pada tahun ni sebab saya menyambut ulang tahun isteri saya. Jadi sekali-sekala kita kena beli jiwa sebab kita pun nak tiket dan permit untuk berlari dan berkayuh di masa hadapan. Jadi saya ucapkan mereka yang menyertai skor marathon all the best, dan jangan lupa untuk review kasut yang seterusnya. Saya banyak kasut yang baru saja sampai daripada X-Step, daripada 361 degrees. Mereka mempunyai kasut-kasut yang mantap, dan untuk anda tidak lepaskan peluang, jadi saya sarankan untuk anda tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.